Oh, nampak tu. Balik kerja lengung-lengung badan kan. So ini dia mati head face hand. Okey, ni dia punya device. Korang akan dapat satu dia punya user manual, satu charger cable type C. Device dia ni memang besar nampak tau. Korang boleh pegang macam ni suruh anak pegang pun boleh. Dia ada 3, 6, 9, 12, 12, 18, 24. Bila bateri habis kau boleh charge semula menggunakan charger cable type C. Sini ada button on off. Nak increase dengan decrease dia punya kekuatan lah. Kita tekan hold. Okey, nampak tu. Oh, nampak tu. Make sure bagi tahu anak ni bukan labah-labah Nampak tu. Siap ada heater warna merah tu guys. So korang boleh suruh anak korang urut kat belakang badan ni. Memang lega guys. Ataupun boleh letak kat tepi ni, sandarkan. Sambil tengah buat kerja kat office ke apa kan. Nampak bergegar-gegar badan Okey, dia sampai level 9 paling kuat lah gegaran dia. Letak dekat kaki pun boleh, kat peha-peha ni kan. Lengur-lengur, sengah-sengah otot tu. Guna je alat masas ni. Okey, dekat sini pun dia ada mod dia Dia ada P1, P2, P3, P4. Dia bergegar, berhenti, bergegar, berhenti. Untuk yang jenis lengur badan kan, kerja banting tulang, angkat sawit ke apa kan, boleh dapat ni alat masas ni. Boleh tekan link kat bawah.